Kalau hampa ada business travel, tender trip group dan buat package pelancongan tapi masih guna WhatsApp dan IG saja, hampa sebenarnya tengah rugi masa dan pelanggan. Okey, ni ada 3 function yang wajib ada dalam app travel zaman sekarang. Ramai yang tak tahu benda ni. Yang pertama, package percutian dan lokasi. Okey, nak bagi pelanggan explore semua trip dengan jelas dan tersusun. Okey, kita gabungkan dua iaitu function menu dan map ataupun peta lah. Okey, kita guna menu tu untuk susun kategori ikut jenis trip. Contoh, pantai, gunung dan honeymoon. Okey, and then peta. Function peta tu, function dia adalah untuk kita tunjukkan lokasi sebenar menarik dalam trip tersebut. Dalam function tersebut, kita boleh tambah detail ataupun kita boleh add elemen detail dalam untuk setiap package. Contohnya macam gambar dan harga. Contoh, dalam app travel, customer pilih package Island Escape Langkawi. Customer boleh baca detail maklumat, tengok gambar pantai and then boleh view terus dalam map. App jadi macam mini katalog tapi lebih menarik, interaktif dan mudah dinavigate. Function yang kedua, booking. Jangan tunggu customer tanya bila free. Kita bagi terus customer tu booking sendiri dalam app. Okey, kita boleh guna form. Form tu kita ambil info detail berkaitan dengan customer tersebut seperti nama, tarikh dan package apa yang dia nak. Okey, selain tu kita juga boleh pakai appointment booking. So dekat appointment booking tu kita bagi customer tu pilih sendiri ataupun letak sendirilah slot ataupun tarikh slot kosong. Kita juga boleh guna function appointment booking. Kita bagi customer tu pilih tarikh ikut slot kosong yang telah kita tetapkan dalam apps. Okay, contoh macam Shopee checkout. User pilih, isi maklumat dan tunggu confirm. Tak perlu nak balas satu-satu cek. Function yang ketiga, info travel dan tips. Customer selalu tanya nak bawa apa, macam mana jadual perjalanan dan flight bila. Semua tu boleh letak dalam artikel. Okey, kita boleh guna function artikel untuk kongsi info penting. Contoh dia macam tips travel ataupun nak letak jadual perjalanan dan checklist travel. Contoh artikel, 5 tips terbaik jimat duit masa travel atau tips travel apa nak buat sebelum pergi bercuti. Artikel-artikel sini bantu tingkatkan kepercayaan dan info kepada pelanggan. Jadi kalau hampa dalam bidang travel dan suka idea feed atau ada idea app travel yang nak kongsi dengan feed, boleh komen nak. Nanti feed share lebih banyak function dan app yang dah siap.